Okay guys, korang tahu kan badminton adalah sukan yang paling ramai orang main dan menjadikan ia sebagai sukan kebangsaan. Yes. Tetapi apa? Tetapi sekarang ni kita ada sukan baru. Sukan yang lebih interest. Diberi nama pickleball. Betul, pickleball lah. Mesti korang tak tahu kan yang sukan pickleball ni adalah sukan yang pernah wujud pada 1970-an di Amerika. Oh, 1970-an? Yes, dah lama dah. So El, hari ni jom kita tanya orang sekeliling idea dia orang pilih pickleball ataupun badminton dan kenapa. Let's go. Okay guys, hari ni kita bersama dengan Ira. Okay Ira, I nak tanya you. Antara sukan pickleball dan juga badminton, you pilih yang mana? Mestinya badminton. Badminton. Awak tak badminton di hati. Okay, kenapa Ira pilih badminton? Sebab best, dia sukan yang diminati oleh ramai. Sebab nak jadi Lee Chong Wei lah. Betul. Okay, so dia punya jawapan macam tu. Tapi kalau I nak tanya, kalau contoh you nak pergi plan gathering atau lepak-lepak dengan kawan-kawan you kan, you akan pilih badminton juga ataupun you pilih pickleball? Badminton juga. Tetap badminton. Sebab kita orang kata kalau dah jiwa badminton tu badminton lah kan? Pendirian kena tetap. Yeah, pendirian kena tetap. Okay, last kali I nak tanya you. You tahu tak yang sekarang ni ramai orang dah sebenarnya start skeptical dengan pickleball. Betul. Sebab diorang rasa pickleball ni adalah middle game antara pingpong, badminton dan juga tenis. So apa pendapat you tentang tu? Boleh cakap pickleball ni kacip punya sport lah. Alamak, sport kacip. Sebab maybe dia terlalu simple, tak kompleks. So mungkin orang yang tak minat sukan ataupun baru nak start sukan boleh pilih pickleball. But badminton always the best because it's extreme sport. Nampak tak? Pickleball sukan manja-manja. Tapi badminton sukan apa? Extreme. Yeah. Yonex tu tak ada hati. Nampak tak? Yonex. Please sponsor her. Sekarang saya bersama dengan Haikal. Haikal in the house guys. Okay Haikal, saya nak tanya. Antara sukan pickleball dan juga badminton awak prefer yang mana satu? Personally saya main dua-dua. Dua-dua tapi saya nak awak pilih satu je. Saya prefer badminton. Kenapa awak pilih sukan badminton daripada pickleball? Sebab dia more intense. Okey. Bola dia, pergerakan bola tu lagi laju. Okey. Kita akan lebih high intensity lah. I see. Okey, kalau instead of apa? Pickleball main juga, tapi kalau nak santai-santai dengan kawan-kawan gelak-gelak. Okey, dengan kawan-kawan gelak. Okey, kalau korang macam tempat kerja kan, tempat kerja korang macam nak gather, nak main sukan, korang prefer apa? Pickleball ataupun badminton? Pickleball. Pickleball lah. Dia lagi orang kata mesra beginner. Mesra beginner orang cakap. Hari ini kita bersama dengan akak siapa nama? Amira. Amira. Okey, Kak Amira. Untuk Kak Amira sendiri kan, Kak rasa pickleball ke badminton yang akak lagi prefer? Kalau saya prefer badminton lah actually. Badminton? Kenapa badminton instead of pickleball? Sebab saya rasa pickleball maybe terlalu hype. So saya lebih suka badminton yang sukan yang okey sikit lah. Macam low-key lah. Low-key macam badminton. Sebab pickleball ni orang kata dia ikut trend je sebenarnya. Betul. Macam tu. Tapi sebenarnya sebab pickleball ni baru je famous kat Malaysia. Sebenarnya dah lama dah pickleball ni. Sejak kalau daripada mana ke syarikat, daripada 1970 dah sebenarnya. Dia dah lama dah game ni. So untuk akak kan pilih badminton kan sebab dia lebih low-key. Tapi game dia best ke? Ke lebih berpeluh ke, tak berpeluh ke? Kenapa akak rasa badminton lagi okay daripada pickleball? Saya rasa dua-dua actually berpeluh je. Tapi maybe badminton dia more movement ke ataupun banyak taktik ke daripada pickleball. Sebab saya tak familiar dengan pickleball lah actually. Faham. So badminton ni for you rasa lagi real sport instead of pickleball? Betul. Okay. So you tahu tak sekarang ni kan pickleball ni kan orang macam ada skeptical lah. Dia ni sebenarnya middle game je antara tenis, badminton dengan pingpong. Sebab orang kata dia macam gabungan 3 game ni dapatlah pickleball. Betul ke? You rasa macam mana benda tu? Sebab apa yang saya tahu memang gabungan tiga sukan tu. Tapi macam maybe kena praktis baru boleh tahu. Betul. So untuk Mira sendiri, Mira pilih badminton. Buat masa ni badminton lah. Maybe in future tak tahu pickleball ke. Betul juga guys. Sekarang badminton sebab dia tak pernah try lagi pickleball kan? Betul, tak pernah try lagi. Mungkin lepas ni pilih pickleball? Sama dengan the most handsome guy dekat dalam office ni. Siapa you punya nama? Svensson. Svensson. Alright, so Svensson, pickleball or badminton?
Pickleball lah. Pickleball. Pickleball. Kenapa you pilih pickleball? Because pickleball to me, ratio better, so guy and girls can play together. Okay. And this sport is basically for social lah. So people can easily social dan play the games together and improve together. Bila you start play pickleball? About a year ago. A year ago. Before this, you ada main badminton? Tak ada badminton. Tak pernah main badminton ke? Pernah main main tapi lah. you kurang lah. Kurang lah. Main je lah. Faham. So kalau sekarang, kalau you dengan contoh kalau you pergi hang out dengan you punya kawan kan, kalau dia ajak, jom kita main sukan ke, you pilih badminton or pickleball? Pickleball lah. So mostly you punya kawan-kawan akan ajak you main pickleball. For now, yes. For Everyone, now, yes my lah. friends all play pickleball. Faham. So you dah power lah sekarang ni. You dah tahu dia punya rules, dia punya sistem macam mana. Tahu lah, tapi power tak tahu lah. Maybe okay je lah. Nanti kita lawan sen-sen, kita tengok macam mana. Hai guys, hari ni kita bersama dengan Muiz. Okay Muiz, hari ni I nak tanya you. Antara pickleball dan badminton, mana yang you pilih? Pickleball. Pickleball Ya, betul. Confirm? Okay. Confirm. Kenapa you pilih pickleball? Sebab pickleball ni dia sport yang macam first sebab dia tengah trend dan dia fun dan dia tak penat sangat lah. So easy nak main dengan siapa-siapa pun. Oh, so bagi you pickleball tak penat? Dia tak penat sangat, macam tak intense sangat lah. Macam Kalau badminton kita kena banyak pakai energi betul, tangan pun boleh sakit. Abang tahu tak yang pickleball ni adalah sukan middle game antara ping-pong, badminton dan juga tenis. So ramai orang bitter sebenarnya dengan pickleball ni. Apa pandangan abang? Oh, mungkin bagi diorang lah. Dia tak cukup adventure sangat lah. Dia tak macam nampak susah. So diorang bitter sebab tu kot. Mungkin sebab nampak macam sukan OOTD lah kot Mungkin dengan outfit-outfit tu diorang bitter satu kot. Kot pula selalu kita tengok memang estetik kan. Tapi apa-apa pun abang pilih Pickleball. Macam atlet kan, dia main. Hai. Hello. You suka pickleball ke badminton? Of course lah badminton. Badminton? Why badminton? Badminton tu lah baru nampak lah macam betul-betul bertanding, betul-betul fight, apa semua kan. Kiraan mata dia pun macam nampak lagi mantap. Lagi pun macam badminton pun ada macam orang kata ada peringkat dunia apa semua lah. Macam tu lah. So you nak cakap pickleball ni bukan real sport lah? Tak, pickleball tu dia macam ramai yang macam acak-acak. Acak-acak. Macam selama ni tak bersukan, dia tiba nak bersukan. Oh, tapi tahu tak pickleball tu sebenarnya real sport. Kat Malaysia kita dah iktiraf daripada 2023. Dan dia dah muncul daripada 1970. Sebab orang kata macam pickleball ni sesuai untuk Gen Z lah. Gen Z. Okay. Untuk sekarang ni kan, you tahu tak ada skeptical orang kata pickleball ni adalah mixture antara game tenis dengan badminton. So not a real sport lah. So Nama pedal-pedal tu memang mahal kan. Yes. Tak tahulah kenapa orang nak balik sangat main pickleball ni. So you rasa betul lah tu? Disebabkan pickleball ni juga lah banyak kot badminton ditutup. Dia tutup dan tukar kepada pickleball. Jangan ganggu hak kami. Jangan ganggu hak badminton. Okay, korang? Okay. Untuk next question, you rasa berbaloi ke main pickleball ni? Sebab harga dia macam mahal daripada badminton. Pickleball tu memang harga dia mahal kan. Badminton kalau kita main ramai-ramai sampai 2 court lebih kurang dalam 16 orang macam tu, minimum pun boleh pergi sampai RM14, RM15, maksimum pun boleh RM20. Tapi sekarang ni satu untuk badminton dah naik harga lah. Kita nak beritahu. Okay, dia bagi tahu siap Shelter dah naik harga. Okay, kepada pemain pickleball tu do something for country lah. Kan macam orang kata kalau nak pergi tu nampak memang dress up all out lah. Tapi kadang sikit tu kadang macam nampak macam ya biasa-biasa je. Oh, so luar je lah nampak cantik tapi sebenarnya teknikal biasa. Macam video macam alah tak kena. Apa tu dek? Macam tu. So, bolehlah anggap pickleball tu macam sukan liha-liha je lah. Liha-liha. Okay. Okey, so seperti yang kita tengok tadi Nat kan, ramai yang memilih badminton berbanding pickleball. Sebab apa? Sebab ikut preference masing-masing lah. So macam I sendiri, I akan pilih dua-dua sebab I memang suka keluarkan peluh, memang suka beriadah. Okay. Kalau macam you? Untuk I pula, bagi I badminton dengan pickleball ni, dua-dua ni real sport. Tak ada istilah pun middle game ke apa sebab dua-dua suka ni diiktiraf. So untuk korang pilih pickleball ke badminton? Boleh komen tau. Komen. So sampai sini saja video kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa korang on the next video. Bye-bye. Apa dorang? La ilaha illallah. Olimpik.